Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Nurul Akmal binti Ma'no dari SMK Darul Aman Haid 1 Jitra Kedah. Hari ini, Cikgu akan kongsikan tajuk tingkatan 3, bab 8 iaitu locus dalam 2 dimensi. Okey, kita akan tengok hari ini standard pembelajaran 8.11 iaitu mengenal locus dalam situasi kehidupan sebenar dan seterusnya menerangkan maksud locus. Jika kita lihat di rumah dalam kehidupan seharian kita, okey, di rumah kita ada kipas. Bila kita perhatikan apabila suis dibuka, bilah kipas akan berpusing. Okey, pusingan bilah kipas tersebut akan membentuk bulatan. Maka locus yang terhasil daripada pergerakan bilah kipas itu adalah bulatan. Okey, seterusnya, kita setiap hari datang ke sekolah dengan menaiki kereta. Adakah kita perhatikan tayar kereta itu berpusing? Okey, pusingan tayar kereta itu akan membentuk satu locus. Juga locus bulatan. Okey, di tangan cikgu ada pen. Jika cikgu jatuhkan pen ini secara tegak ya. Okey, locus yang terbentuk ialah garis lurus. Okey, jika cikgu gerakkan pen ini daripada titik A ke B, maka locus yang terhasil ialah garis melengkung. Itu adalah beberapa contoh yang cikgu sebut dalam situasi kehidupan seharian kita. Okey, daripada pemerhatian kita, apakah yang kita boleh maksudkan sebagai locus? Okey, apa itu locus sebenarnya? Locus ialah satu surihan atau lintasan oleh satu set titik. Dia tak boleh satu titik ya anak-anak. Oleh satu set titik dalam satu satah atau ruang 3 dimensi yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Okey. Bentuk locus 2 dimensi boleh dilihat dalam bentuk garis lurus, lengkung dan juga lengkuk. Okey, seterusnya. Cuba tengok contoh soalan ini. Satu titik C dilukis pada satu sayap sebuah kipas yang sedang berputar seperti dalam rajah di skrin. Terang dan lakarkan locus bagi titik C. Okey, cuba kita lihat. Bilah kipas itu dia berpusing. So dia akan membentuk bulatan. Locus itu adalah berbentuk bulatan. Okey, daripada buku teks, kita tengok hasil daripada cetusan minda 2. Didapati titik-titik yang ditanda pada jarak yang sama dari titik tetap O akan membentuk satu bulatan. Okey, secara generalisasi, locus bagi suatu titik yang berjarak tetap dari satu titik tetap ialah sebuah bulatan yang berpusat di titik O. Okey, cuba kita tengok latihan. Okey, semua tengok dekat skrin. Okey, soalan. Okey, bina locus bagi titik P yang sentiasa berjarak 3 cm dari satu titik tetap O. Okey, langkah pertama. Okey, kamu tandakan titik O. Tandakan titik O dulu. Kemudian, ukur 3 cm untuk bukaan jangka lukis. Okey, kamu bawa jangka lukis, ukur dekat pembaris 3 cm. Okey, dah ukur tu, okey, kamu bina bulatan berjejari 3 cm yang berpusat di titik O. Okey, bila dah lukis, dia akan membentuk bulatan. Maka locus yang terbentuk adalah locus P seperti di skrin. Okey, setakat ini cikgu harap semua dapat faham apa yang cikgu terangkan. Okey, sekian sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Okey, terima kasih.